Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Walaupun kita sudah menghampiri pertengahan Syawal, mungkin masih sesuai untuk saya ucapkan kepada tuan-puan Eid Mubarak, Idul Fitri Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya sebagai amal-amal yang soleh, yang menjadi sebab kita mendapat ridha dan juga balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau jamuan-jamuan pun masih ada lemang ketupat lagi bulan Syawal ni, so boleh lagi lah nak cakap sama air raya, walaupun raya untuk Idul Fitri hanya satu hari saja, satu Syawal saja. Baik, cuma sambutannya biasanya di negara kita ni sepanjang Syawal. Kita akan sambung pengajian kita insya-Allah menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan sambung perbincangan tentang masalah tabarruk. Mungkin elok kita refresh. Tabarruk ini daripada perkataan bahasa Arab. Tabarraka ya tabarruku tabarrukan, iaitu perbuatan mengambil berkat. Berkat juga daripada perkataan bahasa Arab, iaitu barakah. Barakah secara umumnya merujuk kepada kebaikan ataupun ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi tabarruk ini adalah kita melakukan satu perbuatan dengan harapan moga-moga ia menjadi sebab Allah memberi kebaikan yang bertambah kepada kita. Cuma Ustaz Mahathir masukkan dalam kitab ini kerana ada sebahagian umat Islam sendiri mereka keliru tentang masalah tabarruk. Mungkin ada yang anggap tak boleh ambil berkat, syirik, apa-apa kebaikan pun daripada Allah Ta'ala. Ataupun sebahagian menyempitkan
ambil berkat ini hanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Kalau ada kita dapat kesan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian Nabi kah, rambut Nabi kah, capal Nabi kah, apa sajalah yang ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu boleh ambil berkat. Tapi kalau selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka tak boleh ambil berkat dengan ulama, orang soleh, tak boleh. Jadi kedua-dua pandangan ini adalah pandangan yang keliru, yang tidak bersandarkan kepada kefahaman para alim ulama berdasarkan dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Jadi para ulama dalam nak menetapkan hukum, sumber utama yang mereka rujuk adalah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah mereka mengeluarkan satu ketetapan. Baik, kita refresh sedikit secara laju sebab kita akan masuk kepada pandangan ulama. Dalil-dalil semua kita dah bincang dahulu. Tapi yalah, kadang-kadang dah masuk banyak ketupat, lemang, rendang apa semua ni, apa dalil pun kita dah lupa benda lah dalil boleh ambil berkat. Dah tak ingat. Jadi kita refresh sedikit. Pertama, daripada ayat suci Al-Quran, iaitu surah Yusuf, ayat 93, Allah SWT merakamkan kata-kata Nabi SAW kepada saudara-saudara, adik-beradik beliau, izhabu biqamisi hadha, hendaklah kamu semua tu pergi bawa komis saya. Komis ni kalau orang kita panggil jubah ni. Kalau jubah tu yang macam para ulama ataupun habaib pakai tu, yang luar tu, dia macam ni, yang terus di badan kita ni panggilnya komis. Jadi Nabi Yusuf bagi baju beliau kepada saudara beliau, suruh bawa, wa'alquhu ala wajhi abi. Kalau terjemah direct maknanya campakkan. Sebenarnya dimaksudkan dalam konteks ini bukan campak, iaitu letakkan. Ambil baju ni, letakkan ala wajhi abi, di muka bapaku. Ya'ti basira. Natijahnya, nescaya dia akan pulih masalah penglihatan yang Allah uji Nabi Yaqub alaihissalam, akan selesai masalah tu. Baik. Yang sembuhkan Allah. Habis apa kena mengena usapkan baju Nabi SAW, itu namanya tabarruk. Ya, baju seorang Nabi ada keberkatan. Bila diusap ke muka ayahandanya, seorang Nabi juga. Sebab tu jangan kita petikaikan. Oh, buat apa nak ambil berkat? Ya. Padahal kalau kita fikir logik, Nabi Yaqub pun Nabi. Minta je lah dengan Allah SWT, sembuhkan, kan boleh. Ya. Tapi Allah Ta'ala menetapkan sesuatu itu ada cara dia. Itu namanya asbab. Qanun asbab, cause and effect. Ada cara yang zahir, biasa. Macam makan sebab kepada kenyang. Dari segi akidah, yang mengenyangkan itu bukan makanan, tapi Allah. Obat sebab, cause kepada sembuh dari penyakit. Sembuh dari penyakit itu efek dia. Sebab dan musabab. Yang menyembuhkan penyakit, Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Ya. Allah Ta'ala juga merakamkan penegasan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hakikat yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Tetapi tidak menafikan asbab. Sebagaimana hadis Nabi SAW, al-habbatus sauda shifa'un likulli da'in illa sam, atau ilal maut. Habbatus sauda itu menjadi satu kesembuhan buat setiap penyakit. Kata para ulama, setiap di situ maksudnya kebanyakan. Bukan semua penyakit juga boleh dirawat dengan habbatus sauda, tapi banyak penyakit boleh dirawat dengan habbatus sauda. Apakah habbatus sauda yang menyembuhkan? Tidak. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Tapi habbatus sauda itu menjadi sebab kepada kesembuhan. Maka apabila baju Nabi SAW diusap ke wajah ayahnya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, sembuh, itu namanya tabarruk. Ya, mengambil berkat. Kemudian dalam surah yang sama, dalam surah Al-Baqarah ayat 248, cerita tentang peti tabut. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Maka berkata kepada mereka, yakni Bani Israel, siapa yang berkata? Nabi mereka. Sesungguhnya tanda bahawa
Talut ini adalah yang dilantik sebagai pemimpin Bani Israel untuk menentang Jalut, pemerintah yang zalim pada masa itu, adalah peti tabut. Fihi sakinatun min rabbikum. Ada satu ketenangan yang Allah kurniakan. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan ada kesan peninggalan daripada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Tahmiluhul malaikah. Dan peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Ya, peti makhluk, tapi Allah jadikan sebab kebaikan buat Bani Israel. Kemudian hadis atau itu Nabi SAW. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahmatullah alaihim. Aku telah datang pada Nabi SAW, iaitu Abu Juhaifah menceritakan radhiyallahu anhu, wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'an Nabi SAW. Dan saya melihat Sayyidina Bilal mendapatkan air bekas wuduk Nabi SAW. Wa nasu yabtadiruna al-wudu. Al-wudu. Wuduk tu perbuatan mengambil wuduk tu lah. Wudu air tu. Beza baris larilah makna dia. Tapi masih ada kaitan. Wudu adalah air wuduk. Ra'aitu Bilalan akhadha wudu'an Nabi SAW wan nasu yabtadiruna al-wudu. Waman asaba minhu syai'a. Jadi manusia, orang ramai berebut-rebut nak ambil bekas air wuduk Nabi SAW. Maka siapa yang dapat, tamassaha bihi, dia sapu ke badan dia. Wa man lam yusib minhu syai'a. Tapi ada yang terlambat. Bila sampai tengok tu, dah habis dah. Ya. Akhaza min baladi yadi sahibihi. Dia ambil tengok, oh kawan dia tadi dapat, masih ada lagi di tangan kawan dia tu lembapan air wuduk tu, dia ambil daripada tangan kawan dia tu. Jadi ini yang dilakukan oleh salafus soleh. Berarti salafus soleh juga tabarruk dengan air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita ni lebih faham tauhid, lebih faham syariat daripada para sahabat? Tak ada pula para sahabat kata syirik ni, ya, kebaikan semua daripada Allah. Ya, betul. Kebaikan semua daripada Allah. Dan Allah menjadikan kebaikan itu pada makhluk dia. Antaranya dalam bentuk tabarruk ini, ambil berkat. Habis yang ada cerita orang dia buat pergi minum air kaki Tok Guru, itu tak betul. Ya, itu bukan tabarruk. Air wuduk Nabi pun mereka tak minum. Ya, mereka sapu di badan. Padahal kalau minum pun tak masalah kalau daripada Nabi SAW. Ini kan air kaki, ya, daripada orang yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang soleh. Tidak. Itu bukan tabarruk yang syar'i. Kena hati-hati juga, ya. Kadang-kadang filem ni dia bagi gambaran yang umum. Jadi orang ingat, oh semua bentuk tabarruk itu tak boleh. Sebab dikaitkan dengan ajaran sesat. Sama katanya, saya pun malah nak tengok ada dok melintah-lintah potongan-potongan dalam Facebook tu. Orang potong pendek-pendek. Kata meriah sampai ke Indonesia dapat sambutan filem tu. Jadi ada konsep dia kata, masa berzikir bayangkan wajah Walid. Walid tu apa? Dia panggil apa? Antagonis lah, ya. Orang jahat lah dalam filem tu. Watak utama yang jahat dalam filem. Jadi itu namanya Rabithah. Konsep Rabithah membayangkan wajah guru masa nak mula berzikir itu ada. Dibincangkan pun dalam MKI. Dan ada rancangan untuk keluarkan parameter dia. Bahkan sesimpel kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni maknanya petunjuk bagi kanak-kanak. Masa saya sekolah rendah tu, ayahanda saya buatkan tu sebagai teks lepas sembahyang subuh, baca pada anak-anak Hidayatus Sibyan. Ya. Kita pun, ayah pun garam juga. Lepas sembahyang subuh udah ngantuk, tapi alhamdulillah lekat jugalah daripada Hidayatus Sibyan tu. Antaranya
disebut dalam kitab itu, antara cara untuk kita mendapat khusyuk dalam solat adalah masa kita nak solat tu, kita bayangkan kita solat dengan guru atau orang soleh atau ulama. Kerana biasanya kalau kita sembahyang sebelah orang soleh ni lain, sebelah ulama besar kita sembahyang lain. Tapi kita bukan boleh sentiasa sembahyang dengan orang soleh, maka kita bayangkan aku di tengah sembahyang di samping orang soleh. Tujuannya supaya kita lebih khusyuk. Bukan orang soleh tu yang jadi tujuan. Bukan zikir tu nak kerana guru. Zikir kerana Allah. Allah yang suruh. Bahkan solat pun aqimis solata li zikri. Dirikan solat itu untuk ingat akan daku. Cuma membayangkan wajah guru tu sebagai wasilah, dipanggil rabitah dalam orang-orang yang bertarikat misalnya, dipanggil rabitah. Tapi dah berzikir, ya ingat Allah lah. Yang dalam cerita tu disuruh ingat dia sebab kan dalam cerita tu watak tu macam orang yang gatal lah, kaki perempuan. Memanglah suruh dia ingat muka dia supaya orang tergila-gila kat dia. Ya, itu tak betul. Ini penyalahgunaan. Penyalahgunaan jangan kita generalize. Orang yang buat urusan haji umrah bagus. Dia memudahkan orang nak pergi ibadah. Tak semua orang boleh urus sendiri. Nak beli tiket lah, nak tempat hotel dan sebagainya. Ya. Jadi orang yang buat urusan tu bagus. Dia khidmat kepada orang yang nak buat ibadah. Selain daripada dia layak dapat upah, kalau dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, juga dapat pahala. Tapi kan ada orang-orang yang menyalahgunakan untuk scam. Ya, ada kawan saya sampai nak kena jual motor, tak tahu dah jual ke belum. Sebab kena scam, tapi tak sebanyak orang lain lah. Tak sebanyak pun banyak juga, 18,000. Nak pergi umrah. Tapi jangan kita generalize semua orang ejen umrah ni penipu. Semua ejen umrah, ejen haji ni scammer, tak. Yang scammer. Yang genuine pun ada. Jadi macam tu juga dalam kita mencari guru, yang scammer pun ramai, yang genuine pun ada. Maka panduan dia tetap tak lari pada syariat. Ya, kalau dah misal kata dengan guru tak apa, dengan guru tak ada masalah, tak ada aurat lah dengan guru. Sebab guru ni macam ayah. Ya, guru macam ayah daripada sudut kita hormat. Bukan daripada sudut aurat dia, bukan daripada sudut pewarisan misalnya. Kalau guru mati, kamu dah macam anak, maka kamu dapat waris. Tak ada. Ramai guru-guru yang membahasakan diri dia walid, abi, baba. Baba tu, baba kata ni, baba pun ayah sebenarnya. Jadi tak salah menghormati guru seumpama menghormati ayah. Mana ayah ni bapa biologi kita, guru ni bapa daripada sudut pendidikan, ilmu. Tetapi yang disalahgunakan tu oleh kerana dah baca bapa, mana ada aurat lagi antara bapa dengan anak. Tak ada masalah lah kalau guru nak pegang-pegang anak murid perempuan dia sebab dah macam anak. Itu tak betul. Itu kan dah langgar syariat. Jadi hati-hatilah. Filem-filem ni kalau di generalize boleh mendatangkan gambaran buruk pada tempat yang tak sepatutnya. Jadi itu antara dalil perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW. Demikian juga tentang jubah tayalisatin kisrawaniyah, jubah daripada Kisra yang mana disimpan oleh anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Asalnya jubah itu disimpan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Sayyidatina Aisyah meninggal, disimpan oleh Sayyidatina Asma. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat, kalau ada orang sakit, maka jubah itu dibasuh dengan air basahan jubah Nabi itu dijadikan sebagai rawatan untuk orang yang sakit. Itu namanya tabarruk. Lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis tadi hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Lalu beliau menjelaskan, fi hadzal hadithi,
dalilun ala istihbabit tabarruki bi asaris solihina wa siyabihim. Pada hadis ini terdapat dalil menunjukkan digalakkan. Ada orang mungkin dia kata, tak naklah tabaruk, minta dengan Allah je lah. Boleh je. Tak nak tabaruk, tak apa. Tapi jangan mengharamkan tabaruk. Itu dua benda yang berbeza. Sebab tabaruk tak wajib. Ulama kata istihbab, digalakkan ataupun disunatkan. Kalau tak nak, tak apa. Tapi mengharamkan sesuatu yang tak haram itu berdosa. Apatah lagi mengharamkan sesuatu yang sunat, yang dilakukan oleh para sahabat. Secara tak langsung seolah-olah menuduh sahabat melakukan perkara yang haram. Baik. Jadi menunjukkan sunat bertabaruk dengan kesan orang-orang soleh dan juga dengan pakaian mereka. Ini istinbat yang dikeluarkan oleh para alim ulama yang disalahi oleh sebahagian umat Islam sekarang. Dia kata hanya boleh tabaruk dengan Nabi SAW seorang sahaja. Dan dalil-dalil yang lain. Saya terus pergi kepada pendapat ulama. Soalan, apakah pendapat para ulama tentang tabaruk? Kenapa dia sebut pendapat ulama? Sebab pendapat ulama yang relevan dalam bab hukum hakam. Kalau dalam bab undang-undang, pendapat peguam. Kalau dalam bab kesihatan, pendapat doktor. Jadi masing-masing ada bidang. Kadang-kadang kita bab agama, bagi saya, bagi awak. Awak siapa? Apa kepakaran awak? Adakah awak boleh berijtihad? Adakah awak faham bahasa Arab? Adakah awak mahir nahwu? Adakah awak mahir usul fiqh? Dia tak ada bagi saya. Dalam bab specialization ni adalah kita ikut pendirian pakar. Tapi saya pun ikut ulama juga. Tak apalah. Kalau memang awak ikut ulama, awak belajar mazhab dia, awak taklid dengan pendapat dia, silakan. Tapi jangan bagi saya, awak siapa? Jadi sebab itu kita rujuk dalam bab agama ini pada ulama, kerana mereka yang berkepakaran. Jawapan, para ulama yang membenarkan tawassul, mereka juga membenarkan tabarruk, istighasah dan isti'anah. Tabarruk yang kita bincang sekarang ni, ambil berkat. Istighasah dan isti'anah ni dari segi makna lebih kurang saja, iaitu meminta pertolongan kepada makhluk, dibolehkan atas dasar sebab dan musabbab. Atas dasar hakikat tak boleh. Mana kita minta tolong dengan makhluk dengan penuh keyakinan memang makhluk yang tolong, bukan Allah. Tak boleh. Bahkan itu syirik sebenarnya. Kita boleh minta tolong dengan makhluk, tapi kita tahu makhluk hanya sebab. Tapi yang bukan sebab, macam orang kata minta tolong dengan pokok dan sebagainya, itu bukan sebab. Apa Allah jadikan pokok itu sebab pertolongan dengan cara kamu pergi minta tolong? Kan tidak. Jangan kita salah faham pula. Yang boleh minta tolong pada makhluk ni, yang Allah jadikan makhluk itu sebagai sebab. Kalau yang bukan sebab, boleh jadi satu bentuk kebodohan, benda yang bukan sebab. Ya. Allah jadikan makhluk ni sebab benda kenyang. Ya, makan yang boleh jadi kenyang lah. Jangan makan batu. Ya. Makan benda-benda yang Allah tak jadikan sebab kenyang. Imam Abdullah bin Ahmad, iaitu anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang Nabi buat boleh buat, ya. Tentulah. Tapi apa yang Nabi tak buat belum tentu tak boleh buat. Ada orang kata apa yang Nabi buat boleh buat. Secara umum betul lah. Tapi tak semua. Tak semua yang Nabi buat kita boleh buat. Kerana ada benda segelintir yang kecil, bilangan yang kecil yang Nabi buat itu khususi ya. Misalnya berkahwin dengan wanita lebih pada 4 orang dalam satu masa. Nabi buat. Nabi buat kita boleh buat ke? Tak boleh. Secara umum betul. Apa yang Nabi buat berarti kita boleh buat, tapi tak semua. Cuma yang orang keliru sekarang ni, kalau Nabi tak buat terus dibantainya haram. Tak betul. Yang Nabi tak buat belum tentu haram. Baik. Jadi saya bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang lelaki yang mana dia menyapu dengan tangan dia mimbar Nabi SAW. Ya.
Tempat Nabi pernah berkhutbah, dia pergi, dia sapu. Kenapa dia sapu? Ya tabarruku bimasihi. Dia sapu tu kerana nak ambil berkat. Wa yuqabbiluhu. Dan dia mengucup mimbar itu. Tujuannya nak ambil berkat lah. Sebab Nabi SAW pernah berkhutbah di situ. Wa yaf'alu bil qabdi misla zalika aw nahwa hadza. Demikian juga dia memegang makam Nabi SAW dengan niat tabarruk. Lalu dijawab oleh Imam bin Hanbal rahimahullah taala, la ba'sa bizalika. Tak ada masalah, boleh je ambil berkat tu. Jadi kata nak ikut salaf, Imam bin Hanbal adalah ulama salaf. Dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fiqh yang diterbitkan di Kuwait. Ini satu usaha yang baik. Mereka buat satu projek. Ramai ilmuwan-ilmuwan ni menyumbang untuk mengkaji bab hukum fiqh ni daripada pelbagai mazhab. Satu isu mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, masuk dalam Mawsu'ah ni. Mawsu'ah ni maksudnya ensiklopedia. Apa disebut dalam Mawsu'ah ini? Ittafaqal ulama'u, telah sepakat para ulama ala masyru'iyyati tabarruki. Dengar ya, orang-orang yang mengaku ahli sunnah bukan ahli bid'ah ni, jangan hanya mengaku. Sila-sila kamu mengaku ahli sunnah, kamu sebenarnya ahlul bid'ah. Nabi dan para sahabat tidak melarang tabarruk, bahkan menganjurkan. Kamu pula pandai-pandai melarang atau menyempitkan, maksudnya kamu ahlul bid'ah. Macam-macam ni orang jahil yang datang komen macam-macam. Imam Syafi'i larang kenduri arwah lah. Apa zaman Imam Syafi'i ada kenduri arwah tu? Ya, zaman Imam Syafi'i namanya maktam. Kalau jahil jangan banyak cakap, dengar dan belajar. Datang dengan niat nak belajar. Saya tak kata pada tuan-tuan ya. Ini yang dalam live ni. Yang dalam live ni. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk nak tunjuk pandai. Zaman Imam Syafi'i mana ada kenduri arwah dalam bentuk yang ada sekarang ni. Zaman Nabi adalah Nabi SAW pernah dijemput makan selepas berkebumian dan Nabi pergi. Itu pun tak jelas saya jemput tu siapa. Sebahagian ulama kata isteri pada si mati yang jemput dan Nabi pergi. Yang Imam Syafi'i larang tu namanya maktam, berkumpul kerana kematian. Itu dilarang kerana ia dianggap sebagai meratap dan menunjukkan kesedihan. Meratap tu haram. Apa-apa yang membawa kepada yang haram-haram. Itu kaedah dia. Jadi jangan memandai-mandai. Baca, kalau tak pandai, cuba tengok dalam kitab Al-Um tu, kat mana yang Imam Syafi'i kata benda arwah haram. Orang-orang jahil ni dia baca satu benda, dia faham kefahaman dia dan dia dah berfatwa macam dia itu mufti. Baik, cuba lihat dalam bab tabarruk, para ulama sepakat masyru'iyyah, mana satu benda yang dibenarkan, yang dari syariat dibenarkan. Tabarruk, mengambil berkat bi asari Nabi SAW, dengan kesan peninggalan Nabi SAW. Sebab tu sebahagian besar masih terima ya tabarruk dengan asal Nabi SAW. Segelintir saja yang menafikan tabarruk dengan orang soleh. Ulama membenarkan kerana asas tabarruk adalah kebaikan. Kebaikan jelas ada pada Nabi SAW. Kebaikan juga ada pada pewaris Nabi, iaitu para ulama, orang-orang yang soleh. Wa aurada ulama usirati wa syama'ili wal hadisi akhbaran kasiratan. Para ulama telah membawa, para ulama sirah perjalanan hidup Nabi dan syama'il sifat-sifat Nabi, dan juga ulama hadis membawa banyak riwayat. Tumassilu tabarrukas sahabatil kiram, yang menunjukkan bahawa para sahabat mengamalkan tabarruk bi anwa'in muta'addidatin, dengan pelbagai cara daripada kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas tabarruk itu dibolehkan. Kalau siapa kata tabarruk itu syirik, dia mensyirikkan pada sahabat. Bahkan dia seolah-olah
menuduh Nabi SAW membenarkan benda syirik. Sebab Nabi SAW pernah lepas tahallul bagikan rambut bagi dia SAW kepada para sahabat untuk ambil berkat. Jadi tak mungkin. Oh, dia kata, oh, itu dengan Nabi boleh lah. Apa dengan Nabi boleh syirik? Kalau kamu kata tabarruk itu syirik, dengan siapa pun tak boleh. Kan syirik ni menuhankan selain daripada Allah. Nah, tabarruk dengan selain daripada Nabi syirik. Tabarruk dengan Nabi tak apa. Kalau tabarruk syirik dengan Nabi pun tak boleh. Kalau kamu menuhankan Nabi, tak boleh. Tabarruk bukan menuhankan. Maka dengan selain daripada Nabi, iaitu orang-orang soleh, juga boleh. Asasnya adalah kesolehan, kebaikan. Bagaimana pula tabarruk dengan orang yang telah meninggal dunia? Orang tu dah mati, tapi dia orang soleh, orang wali, kita masih ambil kebaikan daripada dia. Maka kalau kita faham bahawa asas tabarruk adalah kebaikan, dan kebaikan tidak batal. Ni ada orang komen lebay nak makan free je. Bukan masalah makan free. Jangan suuzon macam tu. Yang kenduri arwah tu kadang tak fikir pasal makan pun. Hanya nak raikan jemputan orang tu. Orang tu sedih, jemput kita datang. Kita tak datang, dia lagi sedih. Yang ulama larang tu, kita datang, kita pun sound tuan rumah, bila nak hidang makan ni, tu tak boleh. Ini masalah bila berguru dengan orang yang suka membid'ahkan orang, memburuk-burukkan amalan Islam. Dia rasa dia yang terpaling sunnah. Kalau orang lain semua dianggap jangan makan lah sebagainya. Ya, kalau dia buat buka puasa jual table 30,000, tak tiba pula menjual agama sebagainya. Ya. Kalau orang bagi duit kat orang semayang, dia kata dah jual agama. Akhir-akhirnya dia pun bagi duit juga kat budak-budak yang datang semayang sebagai galakan. Jangan macam tu. Jangan double standard. Agama ni dia ada kaedah dia. Sebab itu kadang-kadang ulama khilaf. Sebab mereka memahami kaedah secara berbeza. Tak apalah, sama ulama. Kita yang tak ada ilmu ni, kita ikut ulama. Pewaris kepada para nabi. Boleh atau tidak tabarruk dengan jenazah dan kubur para ulama? Jawapannya, ia dibolehkan. Kerana kebaikan tidak terbakal dengan kematian. Dia bukan orang tu hidup, kita boleh tabarruk, orang tu mati dah tak boleh. Orang tu baik, soleh, kita boleh tabarruk. Kalau dia bukan orang soleh, dia hidup pun tak guna nak tabarruk dengan dia. Dia ahli maksiat, dia orang fasik, ataupun lebih teruk dia orang kafir, tapi dia hidup. Jangan tabarruk dengan dia. Sebab asas tabarruk tak ada. Bahkan kalau orang zalim, menghampiri dia pun kita dilarang. Cenderung kepada orang zalim pun dilarang. Walaupun dia hidup. Ya. Jadi asas dia adalah kesolehan. Antaranya makam Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang besar, muazzin Nabi SAW, dan salah seorang yang mulia. Mana tahu mulia, Nabi SAW bagi tahu pernah Nabi dengar derapan selipar Sayyidina Bilal dalam syurga. Diberi bayangan awal lagi. Yang terletak di Damsyik, di Dimashq. Selalu dizarahi dan ambil barakah oleh kaum muslimin. Jadi kalau mereka kata, oh, zarah kubur, okey, kami okey je. Cuma tak boleh ambil berkat. Mana dalil? Ya. Bab zarah kubur, kita sepakat. Cuma mereka menyempitkan zarah kubur semata-mata. Kalau ziarah kubur dan ambil berkat tak boleh. Ini tak ada. Mana dalil dia? Ya. Kan ada kebaikan. Kita ziarah kubur orang yang soleh kerana kesolehan dia. Bukan kerana dia hidup atau mati. Demikian makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di Istanbul. Termasuk yang Nabi Barakah. Imam Hakim An-Naisaburi menjelaskan, orang-orang Islam mereka bertekad, maknanya berazam menziarahi dan mencari barakah hujan jika ditimpa kekeringan, yakni kemarau. Jadi orang Islam pada zaman itu, kalau Allah uji dengan kemarau, mereka buat istisqa, minta hujan. Boleh saja minta hujan kat rumah, dia duduk di rumah, kat tangan, ya Allah kurniakanlah hujan kepada kami. Tapi mereka tabarruk, ya, mereka istisqa itu di sisi makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dan mereka dapati Allah kurniakan hujan kepada mereka. Itu konsep tabarruk.
Tetap yang bagi hujan Allah. Bukan orang hidup, bukan orang mati yang bagi hujan. Allah yang bagi. Habis kenapa kamu doa di sisi makam sahabat? Tabarruk. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ni ada menunggang nama Imam Syafi'i ni. Kononnya akidah Imam Syafi'i lah. Ya. Akidah Imam Syafi'i, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah mujassimah. Seperti yang kamu pegang. Jangan tunggang nama Imam Syafi'i. Oh, kamu fiqh ikut Imam Syafi'i, akidah tak ikut Imam Syafi'i. Siapa kata? As long as kita berpegang dengan akidah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk, itulah akidah salafus salih, termasuk Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i tidak terkenal sebagai ulama akidah, tak karang kitab akidah, itu saja. Tapi tetap akidah beliau sama seperti akidah umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi besarnya nama Imam Syafi'i, golongan yang ahlul bid'ah juga cuba menunggang nama Imam Syafi'i. Konon dia lebih faham akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga bertabaruk dengan kubur Imam Abu Hanifah. Bukan minta apa ni maknanya Imam Abu Hanifah itu sebagai Tuhan, tidak. Imam Syafi'i bila ada hajat, Imam Syafi'i solat 2 rakaat di rumah, kemudian Imam Syafi'i keluar, pergi ke sisi makam Imam Abu Hanifah, angkat tangan berdoa minta kepada Allah. Apa susah-susah? Kerana Imam Syafi'i menganggap Imam Abu Hanifah ni satu orang ulama yang soleh, lalu mengambil berkat dengan berdoa di sisi kuburnya. Kalau golongan-golongan yang terasa terpaling sunnah ini, mereka akan menganggap benda ini sebagai kuburiyun, sebagai penyembah kubur. Jadi mereka selalu mendakwa ikut Quran. Padahal mereka tak ikut Quran. Mereka ikut kefahaman mereka sendiri. Banyak ajaran sesat bukan kerana tolak Quran. Kalau tolak Quran tu out lah. Kalau ada ajaran tak nak pegang Quran, itu out lah. Tapi banyak yang sesat. Dia macam orang Islam, tapi dia menyeleweng daripada landasan yang sebenar. Sesat lah kita panggil. Adalah kerana salah tafsir Al-Quran. Jadi sering dia dakwa kami ikut Quran. Ya, semua orang ikut Quran, orang Islam. Tapi kamu salah tafsir. Puncanya kerana ta'assub kepada pandangan-pandangan tertentu, mengabaikan pandangan sebenar daripada salafus salih. Baik, terakhir ya. Next kita akan masuk bab baru. Hukum guna tangkal azimat boleh ke? Kalau boleh yang macam mana boleh, kalau tak boleh yang macam mana tak boleh. Jadi kita tutup tajuk tabaruk ini dengan satu catatan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal, ulama salaf rahimahullah ta'ala, tabaruk ambil berkat dengan asar kesan peninggalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dinakalkan daripada Al-Alamah Al-Mukri Al-Makki. Saya belok dulu orang ni, dia bukan nak mengaji, saya buat komen. Mula-mula kita bagi peluang dulu supaya dia datang dengan moga-moga faham. Tapi orang kadang dia datang untuk hentam. Dia datang dengan gelas dia dah penuh. Kita tumpah balik. So elakkan mudarat, kita halang. Dalam Fathul Muta'al Bisyifa'in Ni'al. Ni'al ni yang dia perkata capal tu lah. Na'lain tu dua belah. Daripada Al-Imam Balidin Al-Iraqi, sesungguhnya dia berkata, Akhbarni Al-Hafiz Abu Sa'id bin Ala qala ra'aitu fi kalam Ahmad bin Hanbal fi juz'i qadim alaihi khatt ibn Nasir wa ghairihi min al-huffaz anna al-Imam Ahmad su'ila an takbili kubran Nabi SAW wa takbili mimbarihi. Bahawa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang mencium kubur Nabi SAW dan mencium mimbarnya. Faqala, lalu Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bizalika. Tak ada masalah, ya, boleh. Qala al-Iraqi,
fa arainahu Ibn Taimiyah. Jadi kami tunjuk pada Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ni yang menjadi idola golongan ni. Dan Ibn Taimiyah memang ada mempertikaikan beberapa isu. Fasara yata'ajjabu min zalika. Jadi Imam Ibn Taimiyah merasa heran dengan jawapan Imam Ahmad bin Hanbal, wa yaqul Ahmad ini jalil. Hadza kalamuhu atau makna kalami. Jadi bila disebut, tengok Imam Ahmad bin Hanbal pun kata tak ada masalah ambil berkat dengan cara memegang atau mencium mimbar Nabi. Jadi Imam Ibn Taimiyah kata, Imam Ahmad bin Hanbal pada saya orangnya hebat. Ini memang kalam beliau ke ataupun apa yang dipahami daripada kalam beliau? Macam tu. Dia ada ragu-ragu. Qala al-Hafiz al-Iraqi wa yu'ajba fi zalika. Lalu al-Hafiz al-Iraqi mengatakan, apa yang nak herannya? Wa qad rawaina 'anil Imam Ahmad annahu ghasala qamisan li Syafi'i wa syaribal ma'a allazi ghasalahu bihi. Yang apa nak herannya? Cerita tentang Imam Ahmad kata boleh pegang atau boleh cium mimbar Nabi. Kami telah meriwayatkan Imam Ahmad sendiri bahawa beliau pernah mengambil qamis, iaitu baju Imam Syafi'i, lalu beliau merendamkan dalam air dan beliau meminum air tersebut. Tabarrukan bihi, mengambil berkat daripada baju gurunya. Bal qad rawa Ibn Taimiyah nafsuhu tabarruka Ahmad bi asar asy-Syafi'i. Bahkan Ibn Taimiyah sendiri meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal mengambil berkat daripada kesan peninggalan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi inilah yang dikatakan secara kesimpulan, mengambil berkat itu dibolehkan, dibolehkan dengan para nabi dan juga orang-orang yang soleh. Tetap hakikat kebaikan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya usaha dan ikhtiar berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syarak. Yang tak dibenarkan oleh syarak tak boleh lah. Macam yang digambarkan dalam filem dan sebagainya itu tak boleh. Ataupun kita ambil mudah lah, kita dahaga, boleh tak kita ikhtiar hilangkan dahaga dengan minum? Boleh. Kalau minum wine boleh hilang dahaga tak? Wallahu a'lam. Mungkin boleh hilang lah. Tapi boleh tak kita minum wine sebagai usaha ikhtiar? Kalau dalam keadaan yang tidak darurat, tak boleh. Jadi kena faham bahawa sebab dan musabab tu ada yang dibenarkan oleh syarak dan ada yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarrad min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay.